Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula ke channel Abang Syah. Baik, Alhamdulillah. Kali ni kita nak kongsi dengan anda semua di salah sebuah tempat lah. Salah sebuah homestay ataupun tempat percutian kita di mana? Di My Family. Okey, di My Family Homestay yang terletak di Bukit Tinggi, Kedah, Darul Aman. Okey. Ni di bahagian luar lah, kita boleh tengok suasana padi, sawah padi lah. Ada bukit-bukit sangat cantik lah. Yang mana cari ketenangan dan kedamaian boleh datang di sini. Untuk pengetahuan semua, ni adalah kali ketiga family kami booking di sini lah, di My Family. Okay, jom kita tengok di bahagian dalam. Sebelum tu, kepada rakan-rakan semua yang di luar sana yang belum subscribe lagi channel Abang Syah, teruskan subscribe. Kita akan berkongsi lagi di tempat-tempat yang menarik yang kita pergi, insyaAllah. Okay, ini kita masuk. Dia tidaklah terlalu besar lah, tetapi sesuai untuk bersama family. Di sini ada 2 unit. Sebenarnya satu unit terdapatnya 2 bilik. Okey, jadi di sini terdapat semuanya 4 bilik. Ada ruang makan ataupun untuk berkumpul lah, disediakan dengan meja kerusi. Jom tengok. Dapur yang cukup luas. Pemandangan gunung, sawah padi cantik. Kali ketiga kami buat family day di sini lah. Tapi kali ni kita pergi kenduri, ambil hasil di sini lah untuk rehatkan. Untuk rehatkan badan yang letih. Ni swimming pool. Disediakan juga tandas di bahagian luar. Ada juga satu untuk tandas, satu bilik air. Jadi ni untuk spare di luar in case kecemasan. Tapi dalam setiap unit ni ada 2 bilik. 2 bilik belah kiri dan 2 bilik belah kanan. Jadi ada 4 bilik lah. 2 bilik berkongsi satu tandas. Warna kolam. Nama saya Jana. Nama saya Adas. Kami bermandi kolam. Kami ada TikTok lagi, tengok dari saya ni. Itu Adas. Nama saya Adas. Ada di TikTok. Saya Rizal. Sampai. Ya, ada disediakan juga pondok untuk bersantai. Tapi yang lebih tradisional di sini kita boleh tengok adanya perigi. Mungkin ramai yang tak tahu. Okey, perigi ini adalah salah satu air mata air lah. Di mana owner di sini sediakan satu perigi. Ada air dalam tu, boleh mandi, dan ada pam air. Ni okey, perigi. Okay, jom kita tengok. Disediakan juga pelantar. Pelantar yang boleh kita naik di bahagian atas untuk kita tengok view. Okay, kita tengok di bahagian luar. Sekejap lagi saya akan bawa anda semua di bahagian dalam setiap unit tu. Jom kita tengok.
Okey, ini dah pelantar yang disediakan oleh owner. Okey, berbumbung, kukuh, stabil, daripada besi lah. Okey, tengok daripada atas kita boleh tengok view. Pemandangan cantik sawah padi di sekeliling. Waktu video ini direkodkan, angin sepoi-sepoi bahasa. Syok, seronok lah kat sini. Jika membawa anak-anak kecil, pastikan keselamatan dijagalah. Okey. Ini pandangan atas. Kolam. Kawasan dia taklah besar-besar mana, tapi cukup untuk selesa lah. Selesa. Okey, jom saya bawa anda semua kita tengok facilities di bilik. Okey, apa yang terdapat di bilik. Jom. Okey, ada 2 unit bangunan. Ini 2 unit bangunan. Ini pintu untuk unit yang pertama. Unit yang pertama ni dia bersambung dengan unit kedua. Okey, dalam satu unit ada 2 bilik, dan unit sebelah sini pun ada satu bilik. Berkongsi bilik air. Okay, kita tengok contoh je bagaimana. Pintu. Okey, kita masuk pintu. Okey. Kita tengok. Okey, ini bangunan yang ada 2 unit. Okey, ada 2 bilik. Okey. Satu bangunan ni ada 2 unit, satu unit ada 2 bilik. Sediakan dengan TV simple tapi okeylah, selesa, perform. Dan adalah connection di mana dia boleh bersambung dengan unit sebelah. Connection P2 connection. Okey, ni sebelah sama juga ada 2 bilik. Okey, di sini ada sudah wifi. Okey. Jom kita tour di room. Semua room sama saiz, sama besar. Okey. Satu aircon, semua bilik satu aircon, satu kipas. Katil. Inilah. Okey, ini keadaan dalam bilik lah. Ini tandasnya bilik air sekali, berkongsi dengan bilik sebelah. Ini untuk unit. Okay. Okay, ni unit sebelah, 2 bilik di bahagian kiri, 2 bilik di bahagian kanan. Itu connection di sini. Pintu connection kita boleh tutup lah. Tapi kalau datang dengan family, kita boleh buka sini. Satu unit bangunan ada 4 bilik, 2 belah kanan, 2 di sebelah kiri. Baik, sampai sini dulu video kita pada kali ini. Kepada yang belum subscribe, teruskan subscribe channel Abang Syah, terus menyokong karya-karya Abang Syah. InsyaAllah kita akan bawa lagi anda di video-video yang lain. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.